Udara yang kita sedut boleh menjadi berbahaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bayangkan ketika murid sedang belajar, tanpa disedari asap memenuhi udara. Tetapi tidak siapa yang tahu. Soalannya, bagaimana kalau kita boleh mengesan udara berbahaya sebelum ia membahayakan kesihatan? Itulah sebabnya kami mencipta Smart Haze Alert. Bukan sekadar alat pengesan asap, tetapi sistem amaran awal yang membantu melindungi warga sekolah dan komuniti. Bagaimanakah ia berfungsi? Tugas pertama, dah sensor mengesan habuk dan asap di udara. Maklumat ini dihantar ke BBC Microbit. Jika udara bersih, LED hijau akan menyala. Bila bacaan melebihi tahap selamat, buzzer berbunyi. Selepas beberapa siri ujian, Smart Haze Alert berjaya menunjukkan sensor memberi respons secara serta-merta. LED dan buzzer berfungsi dengan stabil. Kos pembinaan kurang dari RM40. Ini menjadikannya lebih mampu milik berbanding alat komersial yang lebih mahal. Pada masa hadapan, Smart Haze Alert boleh dinaik taraf dengan teknologi IoT. Notifikasi dihantar terus ke telefon pintar. Smart Haze Alert Mengesan awal, melindungi kesihatan. Menyelamatkan jiwa. Sekian, terima kasih.